Video Fata Amin mengusik Amir Othman dengan satu panggilan nama buat ramai terhibur. Nampak kelakar pula Abang Long dengan mimik muka macam tu panggil nama Kak Long. Meninjau satu akaun TikTok bernama Icha berkongsian sebuah video yang memaparkan Amir Othman sedang membuat sesi live. Secara tiba-tiba ada yang bertanya pada Amira di manakah Fata Amin ketika sesi live tersebut. Amira segera mencari Fata dan memanggil nama Fata. Mendengar panggilan dari Amira, Fata terus mengusik Amira dengan memanggil Mirah beserta mimik mukanya yang kelakar. Hal ini membuatkan Mira merasa terhibur dan ketawa. Bukan sekali Fata mengusik Amira, tetapi banyak kali Fata menyebut nama Mirah. Berkemungkinan mereka mempunyai panggilan lain yang membuatkan Fata mengusik Amira apabila Amira memanggilnya dengan nama Fata. Perkongsian video ini telah menerima lebih ribuan tanda suka daripada warganet sejak ia dimuatkan buat masa kini. Kalau ada Kak Long, pastinya ada Abang Long. Sebab itulah netizen selalu bertanya apabila melihat salah satu daripada mereka. Di ruangan komen, ramai yang terhibur melihat gelagat merpati dua sejoli ini. Antara komen yang diberikan oleh netizen, dia lupa dia Fata Amin. Bila di samping Nadia Amira Othman, kenapa macam baru kenal Fata sebelum ni? FF bukan macam ni tau. Suka tengok Fata sekarang ni. Sejak dengan Mira ni, nampak lebih ceria jadi diri sendiri. Dia geram sebenarnya tu. Faham sangat. Sejak bila Abang Long lucu ni? 14 tu renungan Abang Long lain macam ya. Kita hanya boleh bergurau macam ni dengan orang yang selesa je tau. Siapa faham, fahamlah. Semenjak dengan Mira ni, pandai je berdekar Mira gelak. Dia dengan Amira keluar perangai sebenar dia. Fata ni tengok orang yang manja. Amira pun sama, sesuai sangat. Macam bukan Fata Amin lain betul sejak bila dia boleh melawat ni Aku rasa ada panggilan lain ni. Tapi bila Mira panggil Fata tu je yang dia buat begitu.